Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ni dengan bismillah. Dalam video kali ni Dila nak buat kuih putu kacang. Tapi versi kali ni tanpa gula putih lah. Selalu kalau kita beli dekat luar dia letak gula putih kan. Tapi untuk resipi Dila dia tak pakai gula putih. Untuk resipi kali ni kalau tak ada oven tak apa, boleh jemur je. Tapi untuk Dila terpaksa bakar sebab Dila tak ada tempat nak jemur. Untuk tekstur dia, dia agak gebu sebab Dila bakar dia lah. Okey, jom mula buat. Bahan ni dia ada 1 cawan tepung kacang hijau ataupun lebih kurang dalam 130 gram. Tepung kacang hijau ni dah beli yang ready made. Yang ni pula gula tebu organik yang dah dikisar halus lah. Okey, lepas tu boleh sangaikan tepung kacang hijau. Untuk tepung kacang hijau ni dah sangaikan dia sampai dia ringan. Untuk tepung kacang hijau ni dah beli brand Bunga Raya tau. Sebelum ni dia pakai brand Babas, kurang sedap. Tapi kalau nak lagi sedap, kisar sendirilah kacang hijau tu. Boleh beli kacang hijau yang dah siap dibuang kulit. Okey, yang ni tepung kacang hijau pun dah ringan. Dila biarkan tepung ni sehingga sejuk lah. Maksudnya dah lepas sangai tu sejukkan dia dulu. Bila dah sejuk, masukkan dia ke dalam satu bekas lah. Yang ni kita nak mula mengadun dia. Lepas tu masukkan setengah cawan gula tebu organik. Kalau tak nak pakai gula tebu organik, boleh pakai apa-apa pemanis pun. Lepas tu sukatan dia 2:1. 2 tepung, 1 gula. Tapi kalau nak kurangkan lagi gula pun boleh. Untuk Dila yang ni dah cukup manis je lah. Maksudnya tak manis sangat, tak kurang manis sangat. Lepas tu Dila akan tambahkan dia sedikit air. Tapi kalau boleh air ni pakai spray, lagi mudah nak bagi dia rata. Tujuan letak air ni nak bagi tepung ni sedikit basah untuk senang nak bentuk dia. Kalau tepung tadi kering sangat, dia takkan bentuk tau. Untuk sukatan air Dila tak ada sukatan. Boleh tengok dia punya tekstur je, boleh dikepal. Dia pakai acuan putu kacang lah kan. Lepas tu kepalkan dia, masukkan dia ke dalam lubang acuan tu. Padatkan sepadat-padat yang boleh lah. Tekan dia kuat-kuat sebabnya kita tak nak nanti bila ketuk ataupun kuih ni dia jadi berderai dan juga hancur lah. Tekankan dia padat-padat, penuhkan dia ke semua lubang yang ada tu. Lepas tu nanti keluarkan lebihan yang kat belah atas tu. Kikis dia dengan pisau. Kalau Dila memang biasa buat macam ni. Kikiskan dia dengan pisau bahagian atas dia. Lepas tu ketukkan dia bahagian kiri dan juga kanan. Yang ni bagi tujuan nak senang keluarkan putu kacang ni lah. Tapi kalau orang power buat tak payah buat pun. Macam Dila ni biasa-biasa je, tak apa pandai. Lepas tu ketukkan putu kacang ni ke atas loyang ataupun tray lah macam tu. Yang ni rupa dia bila dah siap ketuk lah, dah siap dibentukkan. Bila dah siap bentukkan putu kacang ni, boleh jemur ataupun bakar. Untuk Dila bakar dia pada suhu 150 darjah Celsius lebih kurang dalam 10 minit. Ataupun sehingga kuih ni kering.